Spanyol muncul sebagai pasukan pilihan utama untuk menjuarai Piala Dunia 2026, mengatasi Prancis, Argentina, dan Brazil, menurut model ramalan oleh Goldman Sachs yang diterbitkan pada Jumaat. Model tersebut meletakkan Spanyol dengan keberangkalian 26% untuk menjulang trofi pada kejohanan yang akan berlangsung di Amerika Syarikat, Meksiko, dan Kanada dari 11 Jun hingga 19 Julai itu. Perancis berada di kedudukan kedua dengan 19%, diikuti juara bertahan Argentina 14%, Brazil 8%, dan England 5%, menurut nota penyelidikan bank berkenaan. Menurut Goldman Sachs, ramalan itu dibuat berasaskan sistem penarafan ELO, kaedah penilaian prestasi yang asalnya digunakan dalam permainan catur sebelum disesuaikan untuk bola sepak. Selain faktor tambahan termasuk kekuatan serangan, momentum semasa, mentaliti pasukan serta faktor geografi. Spanyol diramal muncul juara kerana memiliki penarafan ELO tertinggi, disokong keupayaan jaringan gol serta momentum positif menjelang kejohanan, menurut kenyataan tersebut. Sementara itu, peluang Argentina dilihat menurun akibat fenomena yang digelar sebagai kemerosotan juara, iaitu kecenderungan pasukan juara bertahan untuk beraksi di bawah prestasi pada Piala Dunia berikutnya. Perancis pula dijangka berdepan laluan sukar apabila berpotensi bertemu Spanyol pada separuh akhir sekaligus menjejaskan peluang mereka. England turut diberikan penilaian lebih rendah susulan rekod kurang memberangsangkan dalam kejohanan besar selain faktor geografi serta undian yang dianggap kurang memihak kepada mereka. Goldman Sachs memaklumkan unjuran itu secara umumnya sejajar dengan keberangkalian yang telah ditetapkan oleh pasaran pertaruhan, namun memberikan peluang lebih rendah kepada England berbanding jangkaan pasaran. Tambah bank itu, model berkenaan mensimulasikan keputusan perlawanan menggunakan hampir 20,000 aksi antarabangsa sejak 1978 dan akan dikemas kini setiap hari sepanjang kejohanan itu berlangsung.